Selamat Hari Raya kepada mereka yang menyambut. Saya Lau daripada Jackpot Garage. Hari ini kat iMotorbike nak tunjukkan sebuah Ducati Panigale V2 dan juga jawabkan 10 soalan pasal jentera ini. Baik, untuk soalan pertama, motor ini sudah Desmo ke? Mari kita tengok. Nampaknya macam mileage masih rendah, 600 lebih sahaja. Next Desmo service biasanya dalam 24-30 ribu macam. Jadi, tak perlu Desmo. Soalan nombor 2, spare part senang dapat ke tak? Senang, nanti korang boleh WhatsApp saya tunjukkan macam mana. Soalan nombor 3, motor accident free ke? Yes, tuan-tuan dan puan-puan, condition marvelous, accident free. Soalan nombor 4, berapa top speed motor ini? 220 km sejam. Soalan kelima guys, kalau kerja saya mula pukul 9, pukul berapa saya kena bangun? Dengan motor ini, pukul 9 you bangun pun tak apa. Soalan keenam, berapa harga motor ini? Itu dia, 99,800. Sudah diskaun hampir RM6,000. Soalan seterusnya, berapa bulanan untuk motor ini? Lebih kurang RM1,600 untuk 7 tahun. Deposit hanya RM12,000 sahaja. Dan pasti korang akan tertanya soalan seterusnya, berapa kena gaji saya untuk miliki motor ini? Jawapannya lebih kurang RM6,000. Ini saya janjikan guys, kalau you pakai motor ini, terutamanya lady bikers, confirm you dapat cari pasangan yang gaji RM60,000 ke atas sebulan. Untuk soalan ke-9, macam mana beli motor ini? Sangat senang sahaja. Korang boleh call, boleh WhatsApp Jackpot Garage 018-345-6792. Soalan ke-10, kalau naik motor ini akan jadi handsome ke tak? La Panigale V2 è una moto divertente, molto stabile, molto sincera e penso che ti permetta molto di andare forte. Dirasa deh?